Assalamualaikum And welcome back to Season 5 of Kopi dan Culture. So hari ni kita akan cerita apa Akisha? Kita akan cerita keunikan Season 5 untuk panggil korang ramai-ramai dan tonton Season 5. Tapi hari ni kita kat mana? I'm excited. Hari ni kita di Anything Cafe di Glen Mary. Ni nampak tak air yang cantik ni? Wah, cantik. Lepas tu kita ada order sedikit dessert. Kejap lagi nanti tengok. Ada makanan-makanan yang menarik di sini. Dekat je dengan office, tak jauh. Depan office. Dan juga itu je lah. Dan kita ada satu segmen secret di hujung nanti. Okay, Katul, apa yang akan berlaku di season 5 ni? Okey, di season 5 ni, sebelum ni kita selalu dapat orang cakap bila nak datang ke operating companies, bila nak datang ke subsidiaries kan, datanglah, lakamlah mereka kan. Jadi, dalam season 5 ni apa yang menarik, we, the Kopi dan Culture team akan pergi ke anda semua. We will go on a road trip and we will record interesting individuals yang sangat-sangat menarik, yang kalau rasa nak jadi retis tu lah kan, boleh Get ready. boleh request. You'll be there soon. Yep. Dan kalau korang ada topik-topik yang best, topik-topik mana yang korang nak kita buat ataupun games ataupun nak tengok Katul versus Kisha lagi, silalah komen di bawah. Sila komen dan cakap kami nak. Macam tu. Lagi apa lagi? Apa Okay. lagi? Macam biasa, kita akan ada Kopi dan Kenal. Yes. Dan kita akan cuba untuk bawakan individual yang lebih menarik. Dan kalau kita boleh bawa lebih ramai orang di luar daripada grup untuk kita belajar dengan lebih lanjut tentang perniagaan mereka, dan mungkin kita akan bawa juga. Betul. Dan juga kita akan ada kopi dan kuis lagi. Yeah. Sudah semestinya. Sudah semestinya. Ada hadiah yang menarik, mana yang kata saya nak mug tu kan, saya nak pin tu kan, saya nak coaster tu. You want it, you get it. Masuklah kuis dan anda menang benda-benda tu semua. Dan juga kita ada merchandise baru tahun ni. Nanti kita reveal merchandise. Sebab tak ada pun atas meja lagi kan? Tunggu. Apa lagi? Selain daripada tu, kopi dan panas. Kopi dan panas. Wow. Sampai. Thank you. Sampai. Nanti dia tengok tu, croffle dengan ice cream you all. Itu ada bunga. Jangan dekat sangat, nanti blur. Okay, kita biar kat situ dulu. Biar terliur dulu. Okay, so tadi kata apa? Kopi dan panas. Kopi panas. Sorry. Janganlah dan panas. Kopi panas. Nas. Dan juga saksikan kita di event-event yang akan datang lah. Ya, betul. Mungkin Bas nak kahwin. Salah. Kopi panas kan? Kok dia orang nak jemput kita kan? Tim Kopi dan Culture cover ke? Dia tahu. Dia dah Bella. Bella dah tak ada. Ada lagi? Ada lagi? Ada fries pula. Fries. Wah, macam-macam korang order ni Wah, lapar ya? Okey. Selain daripada tu dan macam-macam lagi lah, saksikan. Okey, tadi kita cakap ada secret segmen di akhir kan? Secret segmen tu akan kita reveal selepas ni. Kita rehat sekejap. Okey. So kita dah kembali. Nanti ada tangan akan ambil croffle tu kejap lagi. Tak tahu tangan siapa. Dia tak nak. Dia dah giling kepala. Sebenarnya croffle tu orang lain punya. Orang di belakang kamera. So hari ni kita ada secret segment. Segmen dia ialah Kopi dan Kenal Katul. Kalau korang pernah ingat, dulu masa saya mula join season 2, the first episode, Pix pun nak buat kan segmen saya. Tapi kita dah satu season dah berlalu. Masuk season yang baru kita nak Kopi dan Kenal Katul. Kita ada 3K hari ni. Kopi Kenal Katul. Okay, saya baru hari ni saya tahu ada segmen Nama pun apa? secret. Surprise. Nama pun secret, surprise kan? Okay, nak kenal saya So kita ada soalan-soalan yang kita nak tanya. Hangat di pasaran. Katul dah sedia ke? Nak kahwin bila? Macam tu. Malu. Tapi rasanya Boyfriend orang mana? Salah pula tertanya.
Okey. Okey. Okey, soalan. Soalan pertama. Siapa sebenarnya Katul? Siapa sebenarnya Katul? Kita tanya audiens, siapa sebenarnya Katul? Siapa Katul? Siapa Okey. Nama saya okey. Nak tahu something tak? Apa? Orang kan, dia tak kenal siapa Izzatul Husna. Betul. Betul. Orang kenal Katul je. Katul culture. Bila sebut Izzatul Husna, semua orang terpinga-pinga. Macam, siapa Katul? Siapa Izzatul? Itu saya. Jadi nama saya sebenarnya Izzatul Husna binti Muhammad Arif. Saya berasal daripada Seremban. Ya. Izzatul Husna. Izzatul Husna. Katul. Katul culture. Ya betul. Semua orang memang kenal saya sebagai Katul culture. Saya boleh verify lah apa yang dia cakap tu sebab di mana kadang-kadang at the office pun tiba-tiba colleague saya kata Kisha nama Katul apa? Sebab dia orang nak send email. Nak cari. Search Katul tak jumpa kan? Izzatul Husna cakap. Betul. Saya pun akan orang tanya, saya nak email Katul tapi saya tak jumpa. Yalah, memang cari takkan jumpa. Sebab kena cari Izzatul. Oh, dia kata Izzatul. Nama Kita kena ni Izzatul. lah. IT my request lah. So Katul dari Seremban, lahir di mana? Saya lahir di Johor sebenarnya. Sama kita 01. Oh my god. God. Tapi saya identify myself as orang Nogori lah. Sebab membesar di Nogori and memang that's my home. Okay. Lahir Johor tu kat mana? Lahir Johor tu dekat Pasir Gudang. Pasir Gudang Hospital? Hospital, alamak. Tak ingat lah tu. Tak ingat. Sebab sekejap je duduk situ, lepas tu memang pindah ke Seremban and I grew up there lah. Okay. Katul berapa adik-beradik? Saya ada 4 adik-beradik, saya yang ketiga. Semua perempuan ke? Macam mana? Ada my brother, my older sister and my younger sister. Ya, betul. Sebelum di DRB Highcom di mana? Sebelum di DRB Highcom, saya berada di People Systems Consultancy di mana saya jadi CSR trainer. Jadi saya kasih training to underprivileged people lah. And I work there like around a year and a half macam tu. And it's a very good experience for me. Like, yeah. Menarik. Lagi. Sekejap fikir dulu. Okay, saya nak cerita. Cerita bagus-bagus. Suka cerita ni? Saya nak cerita macam mana saya dapat kerja dekat DRB Highcom. Macam mana tu? Kabel yang mana pakai? Salah. Sorry sikit. Macam mana? Okay. Jadi, cerita macam mana saya dapat kerja culture di DRB Highcom. Saya stumble upon this job position dekat Job Street lah. Lepas tu, saya tengok macam, culture management menarik. And I don't know what to expect actually. Sebab I tengok job description macam more on communications juga. Ada macam training, communications and I macam menarik. And then I apply. Lepas tu, Jiha, my friend from HR call for an interview. And I masuk interview, semua bos saya ada dalam tu. Jap. Jiha tu belum jadi kawan lah. Belum jadi kawan? Sekarang jadi kawan. Baru je nak terikat dengan kabel tadi. Kena disclaimer. Kita kena clear di situ. Disclaimer, okay. Bukan kawan saya dulu. Sekarang jadi kawan. Yeah, okay. So, it only took me one interview to get this job. Terkuat pula. And I was actually quite shocked jugalah because DRB Highcom is a big company, right? Tapi macam it only took one interview, but that interview was very, very long lah. And What did they ask? Jeng. soalan dia soalan dia of course it's about Antara yang menarik culture. Macam they want someone yang boleh advocate good culture and the important thing is you as a person lah. And actually my values pun align dengan culture dalam DRB Highcom tu. Yes, I macam my values I very, very value compassion,
And I belajar ni semua daripada my previous job jugalah, my previous experiences jugalah. So betul lah, memang kata culture tadi. Memang Yeah. satu culture. So every time I macam I'm just being myself tau. Kalau I pergi mana-mana, I'm just being myself. Tapi orang akan cakap, wow, Katul ni memang culture Katul ni sesuai kat culture. And I macam, I buat apa? Tak buat apa-apa. It seems like it's a normal thing for me jugalah. That's why bila I kerja dekat sini, dekat dalam culture team ni, it doesn't feel like macam kerja. It feels something very natural for me to do, especially promoting good culture, advocating macam psychological safety. It's something yang memang close to my heart lah. Yeah. Next question. Apa first impression yang orang selalu salah pasal Katul? Orang selalu salah about me. I usually ask them to Selain guess. pada nama lah. Selain nama memang diorang dah got it wrong. Okay, I usually ask them my age lah. Ask them to guess my age. So I won't reveal it in this video. I know you want me to read it. I want everyone that is watching to guess To guess. my age. Tak apa, nanti saya komen. Siapa teka dengan betul dapat satu kopi yang kacang mak. Yes. Okay. So please Kejap lagi saya komen. guess my age. Saya lah dapat mark tu extra. Boleh pegang dua. Guess my Jawapan age. betul sila call. Sila komen. Yang itulah selalu salah. Orang selalu salah macam, oh Katul Okay, muda ke tua? tua. But the thing is, normal people will take it as macam, apa ni, tua, nampak tua ke? But I take it as a compliment. Orang selalu salah teka sebagai you lagi tua. Yes. Tengok sampai guru. Wish. Dia setuju. Setuju. Tapi I take it as a compliment lah when people guess my age yang lagi tua, because you know, some people dia nampak matang lah. I tak cakap I matang. Tak. Matang dari usia ke? Matang dari fizikal ke? Yang mana satu? Tak. Terpaling matang lah. Terpaling matang. Tak. But it is something yang you bring yourself wherever you are. You know how to bring yourself lah. So I take it as a compliment. So out there, girls out there ataupun men out there, kalau orang teka you as macam older than your age, take it as a compliment lah, rather than macam being offended, macam tua. Maybe they see you as someone yang macam wise ke. Cuba teka umur I. 30. Bokong sangat. Next soalan. Okey. Soalan seterusnya. Apakah momen paling memorable sepanjang kerja dekat DRB Icon? Oh wow. Moment. Selain pada kenal Kisha dan hosting Kopi dan Culture. Aww. Yeah, that one is memorable also. But for me, yang paling memorable for me, yang I akan ingat sampai sekarang, and also I try to do the same to other people, is a moment I dengan my superior, Kamil, Kamil Culture. Sesuai. Katul Culture, and then I have my colleague, Kamil Culture. So Kamil Culture ni kan, he is a very very good colleague lah, superior, because I baru masuk DRB like a month. Lepas tu, I kena host Culture Bites, one of our initiatives where we gather people, very intimate session, and kita just talk about non-work related topics. And I kena host the session. So I macam, serious lah, I baru masuk kan. I macam, you want me to host the session, the first session ever? I macam,
disbelief lah. And then I pergi Kamil, betul ke? Lepas tu Kamil dia cakap dengan I, Katul, orang takkan kasih you kerja kalau orang tu tak trust you with that task. Setuju. Yeah. So kat sini I pun boleh aware lah. Maybe apa tu dekat Stockholm syndrome. Apa tu? yang 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 macam game tu, game satu mata tu. Among Us tu. Among Us syndrome, bukan Among Us syndrome. What is it called? Minion. Pening. Tak faham. Ada syndrome where you rasa you tak layak. Tak apa, nanti kita masukkan kat bawah ni. Syndrome. Okay? Dia macam Among Us tu. I dah lupa. So, that kind of syndrome where when someone entrusted you with a task or assignment, you rasa you're not good enough, and that is completely normal. But when someone memang kasih you that task, it means they really, really trust you can do it. And then kami cakap macam tu. And then kami, You tak confident lah. I tak confident lah. Sebab macam I really, really new. Lepas tu kami kasih like huge task for me. But then when someone believe in you, you also will believe in yourself. Yes, but it is always important to believe in yourself. Yes, first and foremost. Correct. So believe in yourself. Lepas tu the next question. Lepas tu, Katul kan selalu pergi holiday. Tak adalah selalu. Tahun ni pergi mana? Salah. Okay. So, destinasi percutian mana yang menjadi idaman Katul? Idaman. Tak kisahlah dah pergi ke belum pergi ke, tapi yang menjadi idaman. New Zealand. Where in New Zealand? Semua part of New Zealand. Like I am planning jugalah with my family one day. InsyaAllah one day kita orang nak pergi macam road trip untuk pergi explore New Zealand. I mean both parts lah, south and apa. So yeah. Satu lah, I nak share satu. Yeah. Memorable moment kat New Zealand. I kan laut. Okay. Orang sana sangat soft. So pagi bangun tidur ni pagi kan. Hi, good morning. Diorang terkejut. Sebab macam diorang kan live a slow life, relax, tenang. Aku pula bangun joyous macam tu. Wow. I mean a breath of fresh air lah. Tapi diorang memang orang kata macam diam, senyap, tenang. Dia macam dia chill, relax, slow morning. Drive yang tak ada apa-apa, R&R ke apa kat sebelah tapi kau confident je. Okay. So, kita tanya Katul kan. Destinasi idaman Kisha. Tapi satu tempat yang memang nak pergi tapi tak tercapai-capai lagi. Dubai. Saya suka building. Saya ada satu masalah. Ada setengah orang dia suka pantai, tempat-tempat tenang-tenang. Saya suka busy city. And saya suka building. Saya sangat suka building. Kalau macam contoh macam hotel-hotel kalau dapat orang nak belanja kan, macam Grand Hyatt duduk betul-betul sebelah KLCC tu saya suka. Yang buka-buka tingkap nampak KLCC. Orang buka tingkap nak nampak partial sea view ke apa ke kan. Tak, saya kalau belum buka-buka tingkap tu nak nampak building. Saya suka building. Okay. Ya, begitu. How about you, Pip? Pip nak pergi mana? Ada banyak sebenarnya. Tapi ada satu tu yang I don't know lah. I have a lot. I want to go everywhere. One yang belum tercapai lagi. One yang belum tercapai lagi. Kan semua dah tercapai? Belum. I want to go Hawaii. Satu is because the nampak macam pantai-pantai sana je cantik kan. Lepas tu kat sana ada ladang nanas dol. Saya gila nanas. Saya suka nanas. So bila saya dapat tahu yang dekat sana ada ladang dol nanas tu, dan dekat situ dia ada buat macam tour lah. You can go there, tour ladang dia.
Dan dia ada macam-macam makanan yang berasaskan nenas. Aiskrim nenas dan apa lagi tak nenas? Tak nenas. Aku bagi tak nenas. Wow. Tu macam kat sini Itu macam biasa sangat. Tapi Pips, I ada tahu satu kedai, I rasa dekat PJ, that shop dia macam supplier nenas tau. And dia ada juga produk-produk yang berasaskan nenas. Ada ayam, Kat Hawaii. bukan Dia tak nak kat Malaysia. tak nak kat Malaysia. Malaysia kan destinasi but idaman. it's really good. Ayam goreng nenas. Ha? Betul, it's really Dia bukan good. kuah nenas ke apa? Goreng dan Ayam Dia goreng buatkan nenas. nenas, kuah nenas sirup ke apa? No. Ke dia goreng? Ayam goreng tu I rasa dia ayam Ke goreng dia buat biasa pajeri je. ke? And then dia ada macam sauce. You can dip it. Itu kan bagi tahu dalam kedai tu. Dia sebut pajeri kan? Wah, gila pajeri. Nenas lah. Sama macam my parents. Wah, lapar. Aish. Ruffle? Aish. Ada kan? Dia tak sentuh kan? Okay. Alright, next up. The most malu moment you wish you can delete from existence. Oh no. The most malu moment. Malu moment. I have a lot. apa Ataupun yang malu-malu? I pernah juga masuk kereta orang lain. Salah kereta. Dia macam, I baru balik dari tuition. Ni dululah, way back. Tuition. Zaman bila tu? Dah. Balik dari tuition. Tangan dia masuk, tangan dia masuk, tangan dia masuk. Wow. Okay. Ah. Hafizkanlah. Okay. Come on. Okay. Saya beli t-shirt. I made Balik tuition? Lepas tu, I saw my parents' car lah kan. Masuk macam biasa lah. Masuk macam biasa. Siapa dekat dalam tu? Tengok kat sebelah. Mak orang lain. Mak orang tu dia kat sana? Dia macam terkejut lah macam. Macam. Macam I keluar. Salah. Malulah. Malulah. Ya. Masuk kita orang. Masuk kereta orang lain. Itu mak saya pernah buat. Aduh. I tak pernah tu dah exam masuk kereta orang lain salah lah. Tapi I pernah macam kereta park sebelah-sebelah kan. So I macam, start buka ni. Buka ni. Dah halau dah start buka ni kan. Betul kan, apa nama orang ambil kunci. Sebab kita kan killers dah sekarang kan. Main tekan, saya tak boleh buka ni. Ambil kunci buka, kereta sebelah. Lah, tapi tak ada tu orang lah. Tak ada Kalau orang. tak ada orang, dia tak apa. Dia memalukan apabila ada orang witness. Macam jatuh lah. Kalau jatuh, orang tak nampak, okey. Sebab hari tu saya duduk tunggu dekat Petronas. Tiba kereta sebelah ni warna hitam juga, dia parking sebelah. Tiba Mamat tu keluar dari kereta tu. Dalam kereta sebelah tu ada gadis lah. Adalah bini ke isteri ke girlfriend ke apa kan. So dia pergi ke, I think dia pergi T-Life. Lepas tu dia datang balik, dia masuk kereta I. Dia buka pintu, dia nak masuk. So I tengok dia tengok I macam, kau dah kenapa? The lady ni Mamat tu? Mamat tu. Oh, okay. Kalau lady tu okey. Kalau lady tu jom je kita. Risau. Kita jalan-jalan. So ni ada dua perspektif. Daripada orang yang masuk salah dan orang lain masuk dalam kereta dia. Kelakar lah sebenarnya. Kelakar. Lepas tu dia pergi ke kereta sebelah, dia gelak dengan girlfriend dia ke, isteri dia ke. Isteri dia macam gelakkan dia. I pun ikut sekali gelak lah. Itulah. Isha, momen paling memalukan. Ni pun zaman college lah. Rasa ni yang paling memalukan on top all. Misalkan masuk kereta salah tu biasa lah. Yang tu I biasalah. masuk kelas lambat. Okay. Macam biasa lah Kisha. Kalau tak lambat tu bukan Kisha. Masuk kelas lambat. Lepas tu auditorium kan, kita duduk kat atas sekali. Dulu ingat tak apa nama kerusi dekat college tu yang angkat keluar meja tu? Ya. Angkat keluar meja, kalau nak dia akan lipat, lepas tu angkat macam tu kan. Engsel meja tu longgar. I masuk dalam, I letak handphone I kat atas meja tu. I letak bag. Dengar bunyi macam tu. Macam apa benda tu? Lepas tu semua orang tengok. Lepas tu semua orang tengok I. Like the whole auditorium. I duduk kat atas ni, macam masuk lambat. Oh my god. Handphone I jatuh bawah-bawah sampai kena kat meja lecturer tu. Ya. Lepas tu, lecturer tu tengah ngajar, lecturer tu ambil. Whose phone ya? Lepas tu I macam,
Macam tu. Lepas tu pas. Yang pelawak tu dia tak naik lah. Takkan dia nak naik atas nak bagi guide kan. Dia pas. Dia boleh jatuh Dia ke bawah. Ya. Sebab dia jatuh gedak. Macam kan auditorium punya kan. Yang best tu dengar bunyi. Entah buat bodoh lah apa benda nak ambil buku. Lepas tu macam kamera semua. Lepas tu semua orang tengok I. Macam whose phone dia? Aku macam mana phone aku? Tak ada. Sampai kat I dah letak 1,000. Oh my god. Letak teruk. Jauh gila weh. Detector ke screen yang betul? Screen. Screen. Oh. Screen. Ganti tu. Screen time tu. Begitulah. Oh wow. Okay. Tapi tu malu lah. Malu betul. Oh, mana nak letak muka. Ha. Hai. You malu? Ha. So satu hari tu ada kenduri kahwin. Kenduri kahwin tu dekat Dewan Felda kat apa tu? Kat Keramat tu kan. Dewan Felda kan ada dua. Satu sebelah sini, satu sebelah sini. So yang jemput tu itu dah memang kelakar dah. Nak pergi yang salah tu dah memang kelakar. Okay. So Dia makan ke belum? tak, dia tutup. So nak dah pergi kenduri lain apa? Dewan yang salah tu dah kelakar. Tapi kita tak sedar lagi masa tu dewan tu salah. So kita pun pergi ke kenduri tu. Ada hadiah ni. Oh no. Masa tu my brother, my mother, Sama-sama malu lah. semua kita orang satu family dia pergi kan. Sebab saudara mara yang kahwin kan. So tapi saudara mara yang jauh bukan yang ni lah. So pergi salam, mak I pun bagilah hadiah. Dia pun jemput dah masuk. So kita orang pun pergi duduk kat meja tu. Yang bestnya kenduri tu tak penuh lah. Kan? So adalah meja kosong. So kita duduk. Dia pun serve food kan. So kita pun makan ada udang apa semua. Sedap lah ni kan. Makan nasi apa Felda ni. Dah makan. Masa tu nak majlis salam lah. Panggil naik nak merenjis lah kan. So MC tu pun panggil lah keluarga belah pengantin tu. Mak dia dengan suami dia. Lepas tu mak ai tiba-tiba macam hai. Mak ai macam hai. Sudah kenapa? Bila pula laki dia hidup? Macam. Tapi mak ai macam tak tahulah nak cakap apa. Dia macam dah. I sebenarnya nak tahu benda je. You ambil balik tak ada tu. Tak ambil lagi Syah. Dah letak pun kan. Tapi yang bestnya lepas tu mak ai macam hai kenapa ada pula ni kan. Lepas tu mak ai pun tengok balik dia punya kat jemputan dia kan. Sekali tengok dewan lain lah. Dewan sana bukan dewan sini. Maka kami pun dah habis makan, tak tunggulah. Terus jom balik. Kami pun balik, tak pergilah. Dah kenyang dah kan. Dah kenyang, dah bagi hadiah, baliklah. So, tulis nama tak? adulah. Tak ingat lah tu kot. Tak ingat. Siapa pula? Itulah. Yang bestnya, bila balik, keesokannya, mak I call lah saudara tu kan. Mak I cakap, ya Allah, kami ni salah pergi kenduri. Rupanya kami pergi ke dewan sebelah. Dia cakap, tak apalah Kak Kinah. Bukan Kak Kinah seorang je. Ramai yang salah rupanya. Yang sana pergi ke situ, yang situ pergi ke sana. Rupanya memang terbalik. Itulah ada masalah Aduhai. sekarang ni. Tambah pula sekarang ni wedding halls banyak yang macam buat satu Dekat-dekat. sebelah. Tapi saya pun salah juga hari tu. Salah masuk. Tapi saya notice lah macam ini muka-muka tak kenal langsung ni. So kita orang macam cari orang yang kita kenal, tak jumpa. Keluar, dekat sana. Ya, kelakar lah tu. Itulah dia, momen kelakar. Okay, next. Okay, Next question. Next question. Last question supposedly. What is your most questionable food combo that you swear it is sedap? Benda pelik-pelik lah yang makan yang paling sedap ni. Rasa ni memang sedap ni.
Tapi pelik. I love Kewpie mayo. Okay. I put it on everything. Yang paling questionable? I put it on nasi goreng, keropok lepur. Tapi itu tak questionable. Nasi goreng, nasi goreng, you dah goreng. Some people like tomato sauce, chili Sama sauce. lah. Ada yang suka macam kicap, letak kicap lagi. Okay, Kisha bagi satu contoh. Kisha punya contoh Kicap pula dah. Kicap suka kicap ke? Apa yang paling questionable? I suka okay. Kan selalu orang makan sandwich telur. Goreng telur letak antara roti kan. Korang selalu letak apa? Goreng telur letak antara roti. Roti kapik dengan telur tu kan. Korang selalu letak apa atas telur tu? Sos, mayo, cheese kan. I letak kicap dengan lada. Itu tak pelik. Tak pelik Mas pun nak yang cakap pelik. Tak pelik lah. Sebab kita makan telur super masak pun letak kicap dengan pepper. Itu juga kan. Tak pelik. Sekejap fikir lagi. Ada boleh tak? Pelik. Pips, what's your weird combination of food? I don't have a weird combination, tapi I suka benda yang orang ramai tak suka. Seperti? Vegemite. Never tasted. Bovril pernah test. Bovril, Marmite, tu semua sama lah. Dia Vegemite. Marmite macam pernah. So dia sama lah sebenarnya. Cuma Marmite is from another country. Bovril is Malaysia. Malaysia kot. Tak ingat. Marmite is from UK. Vegemite is Australian lah. So dia punya taste tu masin lah. The weirdest combination? Weirdest combination, I pernah marinate ayam dengan Vegemite tu. Oh. I pernah letak dalam dulu I masak. I masak something, I use that as the base. Oh. Weird because it tastes. Orang kata benda tu masin, tak boleh nak makan. Dia macam Mak Saleh tak boleh nak makan durian. Orang kita tak boleh makan Vegemite. I lah orang tu. Tak boleh. Cannot. Maybe someday kita boleh bawa sini dan taste test. Dia ada biscuits. Biscuits tu Vegemite biscuits. Itu kalau saya makan satu kotak tu settle lah boleh. Tak ada hal kan. Saya dah turunkan ilmu makan Vegemite tu pada anak saya. Oh. And she likes it. She likes it lah. Dan anak saya memang suka masin pun. Dia paling suka sos ikan. Sos ikan, Dia suka nampla tu. Letak dalam nasi ke apa benda pun dia letak nampla. Tapi kita orang selalu marah dia lah. Tak masin yelah betul lah. Itu same like me lah. Kewpie mayo tu memang everything I put. Even benda yang okay lah ni a bit weird lah. Yang weird tu kita nak tahu. Benda yang macam manis juga. Seperti? Dia aiskrim. Tak, yang tu pelik sangat. Itu macam makan apa nama Itu macam pelik dulu sangat. makan aiskrim Tapi dengan actually fries. ada. Ice cream is something yang memang orang fries dengan aiskrim tak? yang tu itu tak weird dah. Itu dah tak weird dah. Tu everybody does it. So macam benda manis like pancake ke, waffle ke, kadang-kadang I letak Kewpie mayo. mayo. Okay, tu pelik. Pelik sikit lah. Tapi sedap. Sedap lah. Okay, adalah questionable. Dia sedap lah. Dia jadi savoury lah juga. Dia lah pancake tu dah tasteless kan pancake tu. Lepas tu selalunya letak butter and something sweet. Itu kalau satu Dia tak sudah. mayo. Itulah weirdnya. Tapi mayo tu kadang manis juga kan. Mayo je. Kan lah tapi it's mayo. It's savoury. So macam. And then you can eat it with fried chicken. Dia macam fried chicken and Fried waffles chicken dengan lah. pancake. Fried chicken and Kau fried waffles. chicken dengan pancake tadi. It's the same. Yelah, tapi waffle tu macam waffle lah. Satu lagi yang saya tak suka, yang orang suka, ialah tempoyak.
Tak suka. I tak I, macam mana? I kata, kalau durian tu, I suka in its form. Yes. I don't like it being taken and made tempoyak. Kalau Sarawak makan? Pun tak minat sangat. Tapi makan lah. Tapi tak adalah minat sangat. Tapi makan lah. Tapi interesting fact ialah I tak suka ikan patin masak tempoyak. Kan? Sampailah satu hari kawan I ajak, jom. Masa tu I tengah in between work kan. I tak kerja. Situ mencari kerja. So kita pun jom aku nak pergi Temeloh. Nak pergi Temeloh jumpa klien. Nak ikut. Okey lah. Ikutlah dia. Dia pun bawa pergi makan ikan patin kat Temeloh tu. First time makan, terus jatuh cinta. Wow. Oh, makan? Makan. Suka. Sebab mungkin ikan patin tu sedap lah tu. Fresh kan? Tempoyak saya tak suka, tapi tempoyak daun kayu tu saya suka. Any form of tempoyak saya tak suka. Koyak dan okey. Last. Okay, last. Siapakah individu atau seorang, tak kisahlah yang hidup atau yang mati, yang banyak memberi inspirasi atau shape The way who you are today. Kato culture. Kato culture. An individual who shaped me. Susah untuk I cakap seorang. Because my journey to become who I am today, ramai yang percayakan I to be who I am today. And mostly my bosses, the one who believed in me, and also daripada cikgu I started macam take up responsibilities, bigger macam responsibilities daripada sekolah. Ada seorang cikgu, nama dia Cikgu Karim. Cikgu Karim dia ajar sejarah, and he saw something in me yang nobody have ever seen lah at that time. Sebab I dulu budak nakal. I nakal. I main bola. I budak nakal. I main bola. You tahu you crumple papers and then you jadikan sebagai bola. I main tu time exam. Time orang tengah exam, I dah habis, I main dengan kawan I kat belakang. So Cikgu Karim main sekali ke macam mana? Tak. Tak. So at that time memang I nakal lah. I banyak kali macam kena berdiri dekat depan. I kadang-kadang kita orang main cake fight. I macam the one started it. Nakal. Nakal. Tapi time tu I pengawas jugalah. Salah guna title. Tapi Cikgu Karim ni, he saw something Dia in lantik me. you jadi pengawas ke? Actually ya. Dia lantik I sebagai something in you. pengawas, and then dia lantik I sebagai penolong ketua pengawas. And Sebab dia nak tame you. Kalau tu ke? Kan? Maybe. So dia macam semua orang terkejut. Because semua orang tahu I ni nakal, selalu buat hal kan. But then he saw something and then he said, you can do this. And then I macam, oh, okay. And then Lepas tu main lagi tak bola kertas tu? oh tak. Kan? Dia berjaya. Tapi interesting lah kan. Semua yang menjadi dia punya cikgu ataupun yang mengajar dia atau supervise dia, semua bermula dengan K. Karim, Kamil. Hmm. Untuk Katul. Nasib baik Ilin bukan K juga kan. Yeah, but every bosses yang I ada, I rasa rezeki untuk I lah. I am blessed being surrounded by good superiors that believed in me. Daripada I intern kat ACT, dia percaya I boleh macam do more, and then I masuk my job. Hemah pun dia percaya I okay can, and then she put me macam leadership track macam tu. So the people everyone all around me inspires me. So siapa yang nak try Katul, pastikan ada huruf K. Baru you will inspire Katul. And aside from orang-orang daripada kerja juga, of course, I have my family juga.
Macam my late dad, he inspires me to do good, to help others. Dia memang when he was here, dia memang selalu tolong orang. So everywhere I pergi, purpose I memang nak continue the legacy lah. Dia tahu tak you main bola kertas tu kat sekolah lu? I rasa tak tahu. Ah. Yeah. So itulah the people around me. Okay, itu je. Itulah dia Katul Culture aka Izzatul Husna. Salah. Itulah dia 3K. Kopi kena Katul. Kopi kenal Katul. Kopi kena Katul. So kalau yang mana mencari Katul di dalam email list tu tak ada. Izzatul Husna ya. Okay, thank you Alright. so much. Thank you so much. Last words daripada Katul. Last words daripada saya. Okay, saya nak ucapkan thank you so much for the Kopi dan Culture team and also everyone in DRB Highcom. So after this, tolong ingat Katul is Izzatul. Tak adalah. Practice good culture. Good culture. Macam tu. Betul tak kata culture tu. Okay, thank you. Dan Katul is KA bukan KHA ya. Seperti dalam TikTok ada yang spell Katul. Dan bukan Q juga. Sebab dia terdoktrin dengan Kisha. Jadi Katul. Kotul. Katul. Okay. Okay. Itu sahaja. Tak ada. Itu je hari ni. Maybe pula. Kita jumpa lagi di Episod akan datang. Semoga season 5 ni akan lebih meletup daripada last season. So itu je. Anything else Kisha? Kisha tak sihat hari ni. Kisha kena bagi tahu juga tu. Dia demam tapi dia elok je makan aiskrim tu. Fix nampak. Malangnya di situ. Ubat. Alright, see you in the next episode. See you. Bye-bye. Bye-bye.